Dia yang penting dalam hidup kita ni tuan-tuan. Yang paling penting apa dia? Kita nak apa benda pun nak dengar Quran kata apa, hadis kata apa. Lain pada tu hang simpan kat hang selalu. Hang simpan kat hang selalu. Aku nak dengar hak ni je. Pasal apa? Pasal aku nak selamat. Kami duk main dia nak cerita dengan kawan. Duk cerita tentang sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur ni. Kan? Ada hadis isteri Nabi kata apa? Nabi SAW beritahu, siapa yang amalkan sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan daging dia daripada kena api neraka. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Hadis sahih. Kami sembanglah tajuk tu tiap kita tadi. Saya kata kat sahabat-sahabat kita ni, kan senang benda tu nak lekat kat kita, nak boleh buat ni. Pasal lohong pun 4 dah. Lohong tu pun dah 4 dah. Lagi nak bubuh 4 qabliyah, lagi nak bubuh 4 ba'diyah ni. Saya kata, ingat dalam hati kita satu ya. Aku tak mau masuk neraka. Untuk permulaan, ingat itu ya. Aku tak mau masuk neraka. Aku percaya hadis Nabi. Nabi kata siapa yang buat ni, siapa yang buat qabliyah 4, ba'diyah zuhur 4 ni, Allah haramkan daging dia daripada kena api neraka. Aku percaya apa yang Nabi kata ni. Sampai isteri Nabi dia kata, sejak daripada hari dia dengar Nabi habang yang tu, dia tak tinggal qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4 ni, dia tak tinggal sampai bila-bila.